podcast episod-episod lepas, Hmm. tujuan aku buat podcast ni, aku nak orang tengok, orang faham pasal career path lah. Maksudnya kalau orang nak kerja macam kau, apa yang orang tu patut buat, kau dah ceritakan. So orang tu dah faham. Okay, contoh lah, kau nak masuk career kau, kena belajar macam ni, macam ni. So untuk podcast ni, for the start lah, kita start dengan background study kau lah. Kalau kau nak start daripada sekolah rendah pun boleh, sekolah menengah pun boleh. So kita go step by step daripada situ lah. Okay, faham? Dia macam ni. Kita start daripada diploma lah Okay. Tak panjang sangat. So aku start diploma, aku ambil chemical engineering. Okay. Okay. Dekat And mana? then, aku dekat UiTM Samarahan, Sarawak lah. Oh, okay. And then aku sambung degree chemical engineering juga Chemical engineering. dekat UiTM Shah Alam. Okay. So lepas tu, apabila aku masuk habis grade kan, Sekejap, sebelum kau habis grade, Okay. soalan ni memang famous aku akan tanya. Okay. Masa belajar dulu pandai tak? Aku sebenarnya kan, pada aku lah zaman kemuncak kegemilangan akademik aku adalah sekolah menengah. Okay. Lepas tu, aku rasa masa sekolah menengah, aku duduk asrama tau. Sekolah sains kan. Jadi Sekolah sains tau. Budak pandai Jadi aku terpaksa belajar. Okay, faham. Aku terpaksa belajar.